jadi reality. Lepaskan kuasamu, mereka akan tahu ini dunia kau dan aku. Melayang kita lawan, bayangmu jadi awan. Yes, we are the only one. Lepaskan kuasamu, mereka akan tahu ini dunia kita. Lepaskan kuasamu, mereka akan tahu ini dunia kau dan aku. Melayang kita lawan, bayangmu jadi awan. Yes, we are the only one. Bobo Boy Galaxy. Bobo Boy Galaxy. Berapa lama lagi ni? Sekejap lagi, bos. Tadi banyak kapal yang beratur. Cepat, Kapten bersama orang kapal ni bersih. Kapal ni akan bersih sebelum kita bertolak ke Sanova Station. Hah? Mereka nak ke Sanova Station? Ngantuknya. Tidurlah, Boboy. Tutup lampu. Apa lagi yang kau baca tu? Aku tengah baca pasal paus Vera lah. Kau tahu tak motorboat dan dashboard tu dicipta di tempat yang sama? Kau tengok muka aku ni. Ada aku kisah? Ish, kau ni. Nama je penyelamat paus Vera tapi... Boy kapal, bangun! Komander! Datang ke hangar utama. Bawa cepat sekali. Baik, Komander. Esok kita orang bawa dia. Esok apa? Datang sekarang! Apa yang Komander nak dengan kita ni? Mana aku tahu? Yaya, korang pun kena panggil. Kenapa Komander panggil kita ke hangar? Bukan ke... Kenapa semua kelam kabut ni? Situ. Masukkan senjata ke dalam kapal angkasa tu. Kenapa semua kapal angkasa sedang bersiap sedia? Kita baru terima risikan daripada Kapten Kaizo. Sanova Station akan diserang oleh lanun angkasa. Diserang lanun angkasa? Tunjukkan Chichiko. Seperti yang kamu tahu, Sanova Station merupakan pusat pengumpul dan pembekal tenaga solar untuk planet-planet yang jauh. Jika stesen tu diserang, bekalan tenaga untuk planet-planet akan terputus. Ya, dan penduduk di planet-planet tu akan kesejukan dan diancam dalam bahaya. Dek, kalau macam tu, jomlah cepat ke stesen tu. Aku tak rasa kita akan ke Sanova Station. Pandai pun. Kamu akan ke koloni Lanun untuk sertai Kaizo dalam operasi penyamaran. Operasi penyamaran? Kita perlu sertai Kapten Kaizo untuk menyiasat dakwaan lanun angkasa tu ada paus Vera yang berbahaya. Paus Vera berbahaya? Paus Vera apa? Kita tidak pasti. Tetapi dengan adanya paus Vera tu, dijangkakan lalu-lalu tu akan dapat menyerang dengan lebih mudah. Misi kamu adalah untuk menyelinap masuk dan dapatkan paus Vera tu. Faham? Faham tak mana? Kejap. Kami akan menyamar sebagai apa ni? Sebagai pencuci kapal angkasa? Jatuhlah standard aku macam ni. Kau ada standard ke? Ish, kau nak aku tukarkan tanjak kau jadi kerupuk lekor? Dah, jangan bergaduh. Fokus pada misi kita. Bersedia semua. Kita dah nak sampai ke koloni Lanun. Vera berikan identiti! Kuak! Hei, pandailah burung ni bercakap. Identiti! Atau bersedia untuk ditembak! Aduh, baru pandai bercakap, dah pandai nak tembak orang. Hancurkan kapal angkasa tu! Nanti kami pun cuci kapal angkasa tambahan yang diminta. Periksa log permintaan.
kita disahkan. Pergi ke hangar nombor 5. Kuak! Selamat. Kenapa serius sangat diorang ni? Ha, abang. Abang nak basuh kapal ke? Ha? Murah je bang. Saya ada pakej istimewa. Cuci sampai suci. Siap basuh, polish dan vacuum luar dalam. Untuk hari ni saja. Macam. Ini ke penyamaran Kapten Kaizo? Kami sebenarnya pencuci kapal tambahan yang diminta. Oh, lupa pula saya ni minta pencuci tambahan. Okey, mari. Sini tolong saya cuci kapal. Bagus pun dah ramai. Pastikan semua kapal bersih. Okey bang, tak ada masalah. Jumpa lagi ya. Jangan lupa cuci suci 5 kali. Dapat 1 kali free. Yo, si ada lagu. Apa je lah. Budak baru, bos. Kapal angkasa siapa tu? Itulah kapal angkasa Kapten Besar. Kapten besar? Tu ke dia? Ya, itulah dia Kapten Besar Vargoba. Elakkan daripada bertembung dengan dia. Jangan risau. Identiti kita selamat sebagai pencuci kapal. Apa kita kena lakukan sekarang, Kapten Kaizo? Kita perlu masuk ke dalam kapal angkasa tu. Ha? Kenapa kena masuk? Sebab power sfera tu ada di dalam vault kapal angkasa. Kita perlu berpecah dan... Hey, Abang Kasim! Abang Kasim? Ya, saya. Aduh, lama tak jumpa. Bila nak datang cuci kapal lagi ni? Kapal besar lagi. Siapa semua ni? Ini semua pembantu-bantu saya ni. Baru je sampai. Oh, bagus bisnes sekarang ni. Sampai kena tampar bercuci. Okeylah. Nanti kita jumpa lagi, Kasim. Baik. Jumpa lagi. Jangan lupa. Cuci 5 kali. Dapat 1 kali cuci free. Okeylah. Pergi dulu. Cepat, kita dah lambat. Apa yang kelakar sangat, Tak ada apa, Kapten. Mari kita teruskan misi. Papa Boy, Fang, ikut aku. Kita akan masuk ke dalam kapal angkasa tu. Baik, Kapten. Gopal, Yaya dan Ying berjaga di luar. Yeay, tak payah masuk. Kami akan dapatkan power sfera tu dan bawa dia ke sini. Tiada masalah, Kapten. Kapten Papa akan tunggu di kapal angkasa. Sebaik saja kita masuk, Octobot akan buka teleporter untuk kita larikan diri. Hai, bijak betul lah. Dah besar nanti. Kebenaran nak jadi seperti Kapten Kaizo. Bersihkan sini dan sini. Baik, bos. Pintu masuk clear. Bergerak masuk. Mereka dah masuk. Aku rasa tak selamat lah. Bisinglah kau ni. Cuci kapal ni cepat. Cepat, hati-hati. Berhenti! Hai, awak tak perlulah kerja sampai macam ni. Sampai 2-3 kerja. Cuti tu bila-bila pun kita boleh pergi. Terima kasih, Papa. Pipi sayang, Papa. Tunggu ya, Pipi. Duit Papa dah cukup dah ni. Sula, anak kau dah kena colek. Pulangkan anak kebenaran! Masa untuk sambung penolakan dunia! Ini semua salah aku. Tak apa, Papa. Pipi mesti faham.
Kawasan ni kawasan larangan. Oh, ya ke? Maaf, kami tak tahu. Kami hanya... Kan bayar. Macam mana kita nak masuk ni? Aku tahu. Selinapkan bayang di bawah pintu ni. Kuasa bayang. Harimau bayang. Paus Fira apa ni? Besarnya. Ini Paus Fira. Stealthboard. Stealthboard? Ya, Paus Fira ni boleh halimunankan target supaya tak dapat dikesan. Tapi saiz stealthboard ni lebih besar dari dalam data. Mungkin lanun-lanun tu dah ubah stealthboard untuk halimunankan lebih banyak target. Dia nak sembunyikan satu armada untuk lebih mudah menyerang hendak. Kita kena cepat fikirkan cara macam mana nak keluarkan stealthboard yang besar ni. Kenapalah kena cuci betul-betul? Pura-pura je tak boleh ke? Kau ni nak lalun-lalun tu perasan ke? Kenapa kau mal? Aku kena pergi tandas! Mana tandas? Kita kena tunggu sini lah. Aku tak tahan lah! Gopal, jangan pergi. Kita guna je lah kuasa dia. Sebaik saja stealthboard diaktifkan, alarm akan berbunyi dan lanun-lanun tu akan serbu kita. Tapi masa tu kan kita dah halimunan. Masih bermasalah. Macam mana kita nak keluarkan stealthboard melalui pintu tu? Aku ada idea. Panggil Cactus ke sini. Aduh, kenapalah suruh kebenaran bawa kucing ni masuk? Akulah ladun yang durjana, meropak tak kira masa. Tua muda budak tadika, habis aku sapu semua. Ha? Siapa kau ni? Akulah Papa Pirate, musuh kebenaran, kekasih kejahatan. Papa Pirate? Tak pernah dengar pun. Kekasih kejahatan. Dia nampak meragukan je Papa Pirate ni. Cactus. Sekarang Cactus. Tengoklah dia. Buat apa tu? Geram dia tengok bunuh dia. Tengok dia jalan ni. Comel tu. Oh, comel ni dia. Rasa macam nak kikik. Jumpa lagi nanti ya. Bye. Jumpa lagi. Syabas kucing muda. Syabas. Ayuh kita teruskan. Mana tandas ni? Mana tandas ni? Tu dia! Mereka dah tiba. Selamat. Besarnya. Ini ke Paus Fira yang kita kena bawa lari tu. Cactus, mari ke sini. Apa yang kamu nak dengan Cactus, ha? Bukan Cactus, tapi Bellbot ni. Kenapa jaga aku? Jangan risau. Aku nak pinjam Bellbot sekejap je. Aku nak kecilkan saiz stealthboard tu. Lawak karut apa kah? Kan kuasa dia kuasa pembesaran. Sebenarnya, kuasa Bellbot boleh membesarkan dan mengecilkan saiz. Betul tak, Bellbot? Betul. Oh, macam tu. Dah pandailah anak muda kebenaran ni. Tak sia-sia kebenaran didik kamu sejak kecil lagi. Saya belajar sendiri je. Kamu nak balik sendiri ke Tanggang Boy? Terima kasih ajar saya, Cikgu Papa. Sama-sama. Tiada masalah. Sudah. Bersedia untuk melarikan stealthboard. Sekarang Bellbot.
Kita ada berterabuk. Bersedia untuk jadi ahli umunan. Bergerak perlahan. Semoga berjaya. Boy, kuasa 3! Geledah semua pelusuk kapal ni! Dah hilang. Kapten besar! Transport ada curi! Apa? Cari pencuri tu! Sampai dapat! Suara siapa tu? Itu suara Kapten Vargoba. Berhenti. Ramai lanun di depan. Aduh, tangga kat depan tu je. Ada sesuatu di situ. Mana? Siasat cepat! Dia masuk situ! Cepat, kejar dia! Bukan situ. Sinilah. Sini. Dekat cepat! Mana satu ni? Tak ada landung dah. Ni atas cepat. Baik-baik, jangan pijak daun-daun tu. Naik cepat! Dua orang rupanya. Alamak. Ini penjerabah tu! Tangkap! Lari! Kita dah sampai di dek. Tadi 2, lepas tu 3, lepas tu 1. Kejar dia cepat! Baik, bos! Boy, mari sini. Jom bergerak ke kapal angkasa kita. Siapa tu? Jangan bergerak. Dia tak nampak kita. Lega. Siapa kau? Tak ada siapa. Kau curi power spare aku. Aku bukan pencuri. Aku hanya insannya gunakan tanda sampai izin je. Beritahu aku, kat mana kau sembunyikan Sasbot tu? Aku mana tahu apa-apa tentang Sasbot. Kau tak nak mengaku, wahai pencuri hina? Lari. Apa salah aku terapung ni? Aku dah mati jadi hantu ke? Jangan meripiklah, Gopal. Kau pun dah mati ke, Boboy? Kau curi dan gunakan kuasa Sasbot. Tunjukkan diri kau. Ginjang tenaga pelapis. Bukan seorang rupanya. Akan aku hapuskan semua. Ampunlah, saya terikut pengaruh rakan saya. Mari sini semula, Sasbotku. Kuasa magnet? Inilah akibat mencuri dari aku. Gravity Barbaras! Apakah ini? Jaya! Aku dah dapat stealth ball! Lari cepat! Lari! Kau ingat kau boleh hentikan aku? Tak sempat! Tidak dekat! Lompat!
Pecut cepat! Jangan ingat boleh lari. Mari sini. Gunakan semua enjin! Kuasa penuh! Enjin ke tahap maksimum! Buka teleporter sekarang, Mocho Boy! Baik! Kuasa teleportasi! Kuasa apakah itu? Kuasa enjin dah sampai maksimum! Yeay! Kita dah selamat! Misi berjaya! Terbaik! Kuasa yang menarik. Kita di sini bersama-sama melewati indah dunia. Kita bersama seperti karang, takkan ada yang mampu mengalahkan. Di bawah langit yang sama kita bergandengan saling